Kowe. Apa? Kowe. Kowe. Kowe Kelempang kau lagi. Ha. Mama, hari ni kita ada dekat Masjid Karya Kampung Sungai Kembung. Hilir. Kita buat apa kat sini? Ni hari kedua. Kalau ikutkan hari Sabtu itu kita dah datang. Ya, kita buat servis. Lepas tu bila kita dah buat servis, adalah masalah-masalah yang ada dekat unit ni. Jadi hari ni kita nak check dia punya masalah bocor. Lepas tu nanti tim kita pun akan datang lagi satu tim pun akan datang untuk buat servis. Ada lagi beberapa unit. Yang ni saya nak buat checking dulu. Aircon ni dekat sini dia tak ada nut nut ni tak ada. Bukan. Kita akan check dia punya gas, tengok berapa gas dia. Ambil safety bang. Ni lah. Aircon ceiling expose top air. Top air ni 2 power saja ni. Dia punya model pun dah tak nampak dah. Okay, boleh nampak gas dia 13 PSI. M dia 3.8. Ni tak sepatutnya 3.8. Paling kurang pun dalam 6 ke 7 kot. Off aircon. Ambil hose kuning dengan nitrogen. Kowe. Apa? Kowe. Kowe. Kelempang kau lagi. Ha, tuan-tuan, kenapa kalau tengok saya punya video saya menjerit-jerit kan, saya tak cakap elok-elok je ni pasal ni kan? Ni sebab dia. Sebenarnya dia orang ni tak suka saya cakap elok-elok. Dia memang nak saya jerit-jerit. Ha, itu sebab dia. Tuan-tuan janganlah duk komen yang bukan-bukan cakapnya apa benda lah duk bising-bising cakap elok-elok boleh. Bukan tak nak. Saya boleh je cakap elok. Saudara-saudara. Tapi saudara-saudara kena fikir. Budak-budak ni telinga dia tak ada saudara-saudara. Dia orang memang suka saya bising-bising saudara. Ni kita nak masuk private. Nak tengok dia punya bocor. Naiklah atas ni. Kalau duduk atas ni kan lebih elok. Aircon dah tutup. Twist sekali. Masuk je. Tekan. Kita akan masukkan dalam 350 PSI. Kita tunggu dia berhenti dulu. Kita tengok dia berhenti kat mana. So kita test. Masuk berapa PSI? 352. Kita tengok berapa lama. Nanti dia akan keluar kat sini. Berapa dia turun. Oh, ada timer sekali. Ada keluar ni kat sini. Sabun lah. Assalamualaikum. Ya ni. Dia orang dah settle kat tempat lain, nanti baru dia orang datang sini. Dia orang nak sambung buat servis. Aircon lama. Kau tukar pakai pipe lama. Pakai sebagai sambung-sambung je. Oh. Dia saja tukar pipe tu dia botol. Nak kita budak benda mana buat tak tahu ke. Kalau macam tu nak kena check daripada tempat dia sambung lah. Dia sambung kat situ kan. Dia sambung naik apa. Asal dia dekat mana bang? Asal dia belakang. Oh ni Reno. Sana asal belakang. Dia pindah sini. Nak kena tengok kat tempat dia orang sambung tu. Sambung dah. Ada 2 biji yang bocor. Kan tu pindah. Asal itu semua bawah ni pindah atas tu lah, pindah sini lah. Ni tu. Oh. Itu masalah tu yang mana ada bocor letih di sini. Potong itu sambung. Jadi kat situ lah bocor mana tu sambung tu. Biasa situ lah budak-budak buat kerja tahu lah rapiin teman. Saya tak tahu sebab tu bukan saya yang jaga. Okey. Siap ada tu kasih teman. Lepas tu satu lagi bang. Tadi kita orang datang. Aircon tak on tapi switch tu dia on. Panas tu bang. Itu pun sama lah. Dia asal semua satu semua sama lah. Haji Ya. Apa benda rosak benda ejah ni? Buka lampu gelap ni alhamdulillah. Ni lampu swing. Benda asal di sini ni swing ni. Dia orang sini je. Asal aircon semua aircon ni. Tu dia ambil masa situ lah. Benda sambung lah. Mana yang rasa macam panas ke tak panas ke benda ke apa. Macam Rosak. 40 lebih. Yang bocor ni ni kan ni. Kalau dia orang ni tadi 3 dalam report. Itu tak cukup gas. Itu tak bocor cuma dia masa alih tu. Dia tak nampak lagi. Oh. Dia ambil gas tu je. Pure lah. Tengok ada 40 lebih bang. Ini aircon tak on lagi tau. Aircon tak on lagi dah 40 lebih. Yang mana ni? Ni semua ni. Asal dia sini. Lepas tu dia siapa tangan ajar ni. Saya tak tahu kalau saya panel kan. Ya. Ini macam sumbat. Saya tak tahu dia orang buat ni. Kontrak mana dulu lah kan. Kita baru ambil alih. Anggap tak tahu je lah.
Kita buat baru. Kita buat baru. Nak cerita lebih pun susah. Kena video kan. Kalau video kan. Hal punya masjid susah. Banyak masjid je lah. Okey. Dia orang lama kan kita tak tahu. Dia pakai tu lah cerita tu. Kalau macam tu kita orang buat report dulu lah bang. Apa yang patut, apa yang ni. Tak, kalau boleh sebab yang boleh buat dulu. Yang baru biji kena buat, yang tak boleh buat tu kena buat juga sebab kena buat. Betul. Tak masalah tadi adalah hak buat je lepas tu clean dia. Tak ada masalah. Dia dah buat tak sejuk. Kalau mesti tak buat terus buat juga. Sebab dia mesti insya-Allah tu dia tak ada masalah. Okey. Tapi buat buat. Buat sekali jalan buat semua. Mana kita buat kan. Abang buat kan? Buat sikit. Orang lain tu buat sekali. Salah kata buat terus. Jadi itu. Ni saya sebab apa saya cadangkan abang tukar pipe je. Susah je diking. Tak mana-mana kan dia welding tak mana. Tak pastilah tapi asal 3 horsepower. Bila dia tukar jadi 2 horsepower. Okey. Jadi Cooper ada yang horsepower besar. Betul. Cooper lama 3858. Tukar pipe baru tu dia punya penimpal dia tu je. Tukar pipe baru kau baru. Pecah dia kata malah tu buat je. Abang report pun kena cat buat juga kan. Malah nak pening-pening pergi kepala lah. Dia hari Jumaat panas kan. Panas. Apa aircon mana Bayangkanlah aircon dia 6 biji 7 biji dalam ni tapi tak sejuk langsung. Tak, lepas tu lagi satu kecil ni. Memang tak cukup. Saya dah kira 40 tahun kena pakai tapi apa yang tu buat dulu kan. Kemudian kalau tak cukup orang boleh penambahan. Tapi yang penting tak settle dulu lah cerita tu. Dia settle dulu tak cukup. Okey, dia macam ni bang. Sekarang ni kita nak tukar copper. Okey, kalau akan datang kita ada plan nak tukar aircon tu pula kita nak tahu berapa horsepower. Sebab kalau tak kita tukar tak boleh tampil ni. Yang lain biar. Mungkin kita pakai step. okey. Yang ni standby je. Standby je. Dia tak cabut lah. Gitu. Tu yang ni kita repair ikut yang ada ni lah. Yang ada kita repair jalan ke cantik dulu tengok tu. Dia macam dah kena tambah aircon tapi dia settle dulu. Settle semua. Okey, nanti pukul tangan macam tu. Sampai 2 horsepower ke 5 horsepower ke 10 horsepower ke. Tambah lagi 3 sudut ke lepas sudut. Tak cukup. Okey. Haji Bang Solution Expert. Mantap. Mantul. Mantap betul.